Saya Akifah, saya dari kelas 3 Sabah untuk menceritakan sebuah tajuk bernama Jiran yang Baik Hati. Di sebuah kampung ada sekeluarga ayam tinggal berjiran dengan sekeluarga kucing. Miau miau. Kedua keluarga ayam bernama Si Jala. Manakala ketua keluarga kucing bernama Si Tompok. Si Jala dan Si Tompok berkawan baik walaupun berbeza. Pada suatu petang mereka bermain di padang. Si Helang cuba menyambar anak Si Jala. Ketua keluarga